Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Bersama membina negara bangsa, itulah tema pidato saya pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, negara bangsa yang kukuh bukan sekadar dibina dengan bangunan pencakar langit atau kemajuan teknologi, tetapi dibentuk melalui rakyat yang berakhlak mulia, bersatu padu dan mencintai tanah air. Sebagai generasi pewaris negara, kita memikul amanah besar untuk memastikan Malaysia terus aman, maju dan dihormati di persada dunia. Oleh itu, rukun negara menjadi panduan utama dalam usaha kita bersama membina sebuah negara bangsa yang cemerlang. Hadirin yang dikasihi, prinsip pertama yang ingin saya sentuh ialah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini mengajar kita bahawa setiap agama menyuruh menganutnya melakukan kebaikan, menjauhi kejahatan serta menghormati sesama manusia. Remaja yang berpegang teguh kepada ajaran agama akan mempunyai jati diri yang kukuh, berintegriti dan berdisiplin. Mereka tidak mudah terpengaruh dengan gejala negatif seperti buli, vandalisme, penyalahgunaan dadah dan jenayah cyber. Jika setiap rakyat mengamalkan nilai murni yang diajar oleh agama masing-masing, sudah pasti keamanan dan keharmonian negara dapat dipelihara. Benarlah kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rembungnya, kerana pembentukan sosial yang baik bermula sejak usia muda. Sidang hadirin, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghormati institusi yang dipertuang agung Raja-Raja Melayu serta mempertahankan kedaulatan negara. Kesetiaan bukan sekadar mengibar jarum gemilang pada bulan kemerdekaan, malah ditunjukkan melalui sikap mematuhi undang-undang, menjaga perpaduan serta mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan sendiri. Sebagai pelajar, kita boleh menunjukkan semangat patriotisme dengan belajar bersungguh-sungguh menyertai sambutan Hari Kebangsaan, menghormati lambang negara dan menjaga nama baik sekolah. Apabila rakyat bersatu hati dan setia kepada negara, Malaysia akan terus teguh menghadapi pelbagai cabaran berubah. Sesungguhnya bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Hadirin yang dihormati, prinsip ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, sikap berbudi bahasa amat penting bagi mengekalkan keharmonian. Remaja hendaklah menghormati ibu bapa, guru, jiran dan rakan tanpa mengira kaum atau agama. Selain itu, kita juga perlu berhemah ketika menggunakan media sosial dengan mengelakkan penyebaran fitnah, kata-kata kesat dan berita palsu. Sikap saling menghormati akan mewujudkan suasana yang aman, harmoni dan saling mempercayai. Bab kata peribahasa, bahasa menunjukkan bangsa. Kesopanan yang diamalkan oleh setiap rakyat akan menjadi identiti negara yang disegani. Hadirin sekalian, jelaslah bahawa ketiga-tiga prinsip rukun negara ini saling melengkapi dalam membentuk rakyat yang beriman, patriotik dan berbudi pekerti. Jika setiap lapisan masyarakat menghayati prinsip-prinsip ini, impian untuk membina negara bangsa yang bersatu, maju dan sejahtera pasti dapat direalisasikan. Sebagai penutup, marilah kita menjadikan rukun negara sebagai amalan bukan sekadar lafaz di bibir. Jika setiap rakyat memainkan peranan masing-masing, sudah pasti Malaysia akan terus aman.
maju dan disegani. Ayo kita berganding bahu, melangkah seiring demi merealisasikan hasrat bersama membina negara bangsa. Sekian, terima kasih.